Ikan keli tersebar luas di benua Afrika dan Asia, terdapat di perairan umum yang berair tawar secara liar. Untuk memancing ikan keli banyak umpan yang boleh digunakan. Tetapi berbeza umpan yang digunakan untuk memancing ikan keli di suatu pertandingan. Ini merupakan salah satu jenis umpan yang boleh digunakan untuk pancing ikan keli yang besar. Ramuan umpan ini diperoleh dari seorang pemancing yang pernah memenangi pertandingan memancing ikan keli. Bahan-bahan keperluan ialah 1 paket daging burger ayam, 2 biji telur itik dan tepung jagung. Cara penyediaan: nyah beku terlebih dulu 1 paket daging burger ayam di dalam bekas bancuhan sesuai. Kemudian hancurkan ketulan daging dengan cara meramasnya. Kemudian pecahkan 2 biji telur itik ke atas daging burger dan gaul hingga ia sekata. Ambil kira-kira segenggam tepung jagung dan campur bersama adunan daging dan telur itik tadi. Gaul dan uli sehingga ia menjadi dough yang boleh dikepalkan pada mata kail. Peram dough ini semalaman di dalam bekas bertutup dan keesokan harinya ia sudah boleh digunakan untuk memancing ikan keli. Selamat mencuba! Jangan lupa like dan komen.